Bayangkan anda keluar di siang hari, namun gelap seperti senja. Sejuk menusuk tulang walaupun musim panas, langit kelabu, matahari hampir tidak kelihatan. Ini kerana selepas perang nuklear, begitu banyak asap naik ke atmosfera sehingga cahaya tidak dapat menembusinya. Bumi menjadi sejuk, tumbuhan tidak tumbuh, haiwan bersembunyi, manusia cuba memanaskan diri dan mencari makanan. Inilah musim sejuk nuklear, salah satu senario paling menakutkan yang tiada siapa bersedia. Ramai fikir bahaya adalah letupan itu sendiri. Namun, yang paling teruk bermula selepas itu. Kebakaran besar di bandar mengeluarkan jelaga dan asap ke udara. Lapisan hitam ini naik tinggi dan kekal di sana, menghalang matahari memanaskan bumi. Cuaca berubah menjadi lebih sejuk dan kering. Musim sejuk mungkin berlarutan berbulan-bulan, malah bertahun-tahun di sesetengah tempat. Dunia bertukar menjadi bayangan sejuk kelabu dirinya sendiri. Buat pertama kalinya, saintis mula membincangkan senario ini apabila mereka menyedari selepas perang besar, bumi mungkin mengalami bukan sahaja kemusnahan, tetapi rangkaian akibat panjang dari asap hingga kebuluran. Mereka melihat bagaimana alam bertindak balas selepas letusan gunung berapi dan kebakaran, lalu menyimpulkan jika bandar-bandar terbakar serentak, asap akan naik tinggi dan menyelubungi langit dalam tempoh yang lama. Sejak itu, model saintifik menjadi semakin tepat dan satu kesimpulan mereka jelas, ini amat mungkin terjadi. Kita pernah melihat perkara sebegini. Dulu, selepas letusan gunung berapi besar, ada tahun tiada musim panas. Ia sejuk, hujan dan tanaman gagal. Kebelakangan ini, kebakaran besar menutup langit menjadikan matahari terbenam merah. Ini cuma tempoh singkat, tetapi ia tunjuk betapa cepatnya atmosfera berubah. Kini, bayangkan jika ratusan punca seperti ini berlaku serentak di mana-mana. Apabila kota terbakar, awan asap tebal naik ke udara. Kadang-kadang, asap itu menembusi lapisan atas atmosfera. Di sana, di atas, asap tidak dibasuh hujan dan tidak turun ke bumi. Ia kekal di sana dan terus menghalang cahaya. Semakin lama ia bertahan, semakin sejuk keadaan. Alam semula jadi tidak berfungsi seperti dahulu. Pokok tidak berbunga, burung tersasar dari laluan. Pembekuan malam berlaku di bumi walaupun pada musim panas. Para saintis mengira pelbagai senario jika perang bersifat setempat, cuaca akan menjadi sedikit sejuk. Tetapi jika puluhan bandar besar terbakar, suhu akan menurun hampir di mana-mana. Musim bunga tidak akan tiba tepat pada masanya, musim panas akan terlalu singkat untuk menanam apa-apa. Frost mungkin terjadi walaupun di negara panas dan tempat yang biasanya hujan akan menjadi kering. Semuanya terganggu kerana langit tidak lagi berfungsi seperti dahulu. Mula-mula bahaya radiasi, kemudian sejuk dan gelap. Tetapi ada satu lagi faktor iaitu kemusnahan lapisan ozon. Ia melindungi kita dari ultraviolet berbahaya, namun selepas letupan nuklear ia akan lemah. Akibatnya, matahari seperti tiada tetapi kulit boleh terbakar lebih cepat. Ini memberi kesan buruk kepada manusia dan tumbuhan. Semua tumbuh lebih perlahan, kulit menjadi lebih terdedah. Penglihatan merosot, kesihatan umum juga menurun walaupun bagi yang berlindung. Pertanyaan itu ibarat jam yang tepat. Jika cuaca panas tidak tiba tepat pada masanya, tiada hasil tuaian. Jika cahaya matahari kurang, tiada apa yang akan tumbuh. Walaupun kentang atau kubis akan menghasilkan kurang. Tanaman bijirin pula tidak akan matang sepenuhnya. Masalah awal akan timbul di negara yang sangat bergantung kepada import. Ini kerana bekalan makanan akan terganggu. Gudang simpanan pula tidak selamanya mencukupi. Menyimpan makanan tanpa elektrik adalah amat sukar. Satu perlumbaan sengit untuk mendapatkan makanan akan bermula. Yang akan menang bukanlah mereka yang mempunyai wang, tetapi mereka yang mempunyai simpanan bekalan. Apabila tiada cahaya dan haba, segalanya mula musnah. Kehidupan menjadi sukar, peralatan rosak, bahan api kurang, kilang terhenti, jalan raya utama terhalang. Walaupun masih ada makanan, usaha membawanya adalah masalah besar. Negara-negara akan mula melarang ekspor. Kemudian, di dalam negara akan muncul kad catuan, barisan panjang serta pasar gelap. Harga produk asas akan naik berlipat kali ganda. Malah orang kaya pun akan sedar. Wang tidak lagi menyelesaikan segala masalah. Elektrik akan menjadi kemewahan. Matahari tidak bersinar, bahan api tidak dihantar dan generator tanpa petrol hanyalah kotak kosong. Hanya kaedah yang boleh dibuat di tempat akan kekal, dapur, biogas dari sisa, bilik bertebat, hidup berkumpulan. Arang, kayu api, malah najis, semuanya akan digunakan. Di mana stesen hidroelektrik beroperasi atau ada angin, peluang lebih tinggi. Selebihnya, kita perlu menghangatkan diri bersama, berkongsi makanan dan berlindung dari angin.
Ramai orang akan berlindung di bilik bawah tanah dan juga bunker. Di sana, keadaan lebih hangat, radiasi lebih rendah dan tiada tiupan angin. Namun begitu, hidup dalam ruang terkurung sememangnya satu ujian berat. Kita memerlukan air, makanan, pengudaraan baik, kebersihan dan yang utama, kesabaran. Orang ramai akan mula jemu, bertengkar, malah boleh panik. Kanak-kanak akan berasa takut dan orang dewasa pula akan hilang tenaga. Perkara mudah boleh membantu di sini, jadual harian, agihan tugas yang adil, cahaya, permainan dan juga perbualan biasa. Banyak haiwan akan mati. Herbivor akan mati kelaparan. Karnivor pula tiada apa untuk diburu. Serangga akan lenyap. Burung tidak boleh terbang pergi. Ikan tiada makanan. Yang paling tahan lasak akan kekal seperti tikus, lipas dan gagak. Ternakan tanpa makanan tidak akan bertahan lama. Hutan akan sunyi dan padang akan kosong. Walaupun kau tidak melihat kemusnahan, kau akan merasai kesunyian. Alam tidak akan bernafas seperti dulu lagi. Lautan menyejuk perlahan, namun cahaya di sana tetap tidak cukup. Plankton, asas hidupan laut, hampir pupus. Bersamanya, ikan, paus dan burung juga akan hilang. Penduduk pesisir akan kekurangan ikan, pendapatan dan pekerjaan. Ada satu lagi, plankton membekalkan oksigen kepada kita. Oksigen akan berkurang. Ini bermakna pernafasan akan lebih sukar. Udara juga akan berbeza. Ini akan dirasai semua, biarpun jauh dari pusat. Bandar tanpa haba dan air cepat menjadi perangkap. Orang akan mula melarikan diri ke selatan, ke gudang, ke kampung. Tetapi jalan rosak, sempadan ditutup dan tiada bahan api. Kemasukan akan dihadkan untuk mereka terus hidup. Yang terselamat adalah mereka yang memikirkan bekalan, laluan dan perpaduan awal. Kelangsungan hidup bukan lagi soal kekuatan, tetapi persetujuan dan bantuan bersama. Seseorang tidak akan bertahan, tetapi sekumpulan boleh. Bila segalanya runtuh, pihak berkuasa ialah mereka yang ada sumber dan kawalan. Mereka mungkin tentera, penyelamat atau pemimpin tempatan. Mereka putuskan siapa dapat makanan, di mana selamat dan cara memimpin orang. Ada tempat akan ada ketenteraman, ada tempat akan jadi huru-hara. Semuanya bergantung pada kepercayaan. Jika tiada, orang tidak patuh dan pelan terbaik pun tidak berjaya. Jika ada, struktur dapat dikekalkan dan memberi peluang untuk terus hidup. Walaupun dalam kesejukan, kita boleh menanam sesuatu. Cendawan boleh tumbuh tanpa cahaya. Ubi kentang pula di bilik bawah tanah. Sayuran hijau ditanam di bawah lampu. Yang penting adalah suhu dan kelembapan. Apa sahaja yang boleh dimakan akan digunakan. Orang akan belajar mengeringkan, menumbuhkan, menyalai, melakukan semuanya sendiri. Rumah hijau yang ringkas akan menjadi penyelamat sebenar. Setiap cebisan makanan adalah hasil usaha, inovasi dan seringkali kerja berpasukan. Bila segalanya runtuh, orang mula mencari makna. Ada yang kembali ke agama, ada yang mencipta kepercayaan baru. Muncul nabi, sekta, janji penyelamatan. Ini boleh bahaya, terutama jika orang percaya membuta. Tetapi ia juga boleh membantu jika tentang sokongan dan kebaikan. Yang penting, jangan hilang akal. Jangan terpengaruh pada keajaiban, pegang pada fakta. Bantu mereka yang dekat dan lindungi satu sama lain. Asap di atmosfera tidak akan kekal selamanya. Dalam beberapa bulan atau tahun, ia akan mula lenyap. Cuaca akan lebih panas, matahari akan muncul, ais akan cair. Alam akan mula pulih, tetapi perlahan-lahan. Tidak di semua tempat dan tidak serta-merta. Beberapa spesies akan pupus, yang baru akan muncul. Manusia perlu belajar dari awal bagaimana menanam, membina dan berdagang. Tuaian pertama bukan perayaan, tetapi soal kelangsungan hidup. Mereka yang terselamat akan mula membina semula. Masa depan bukan pada teknologi, tetapi pada manusia. Siapa yang dapat bersatu, bekerja bersama, tidak bertengkar kerana hal remeh, mereka akan bertahan. Yang penting bukan lagi diploma, tetapi kemahiran, bercucuk tanam, membaiki, merawat, mengajar. Komuniti baharu akan dibina atas kepercayaan dan saling membantu. Di mana ada ketertiban, di situ ada peluang untuk permulaan baharu. Di mana setiap orang mementingkan diri sendiri, di situ akan datang penghujung. Komputer akan padam, rangkaian akan lenyap, internet akan mati. Kertas, lukisan, buku nota akan kekal. Semua yang penting, cara bertahan hidup, cara mengubati, cara membuat benda mudah perlu disimpan awal. Di mana ada ilmu, di situ ada harapan. Di mana ada perpustakaan tersisa, pemulihan akan bermula. Apa yang anda tahu hari ini mungkin menyelamatkan orang esok. Yang utama, jangan lupa. Kita tidak boleh mengawal segalanya. Tetapi kita boleh bersedia. Belajar perkara asas, cara panaskan badan, bersihkan air dan tidak panik.
Buat simpanan bukan kerana takut, tetapi kerana kita peduli. Berinteraksi dengan jiran, jangan menyendiri, kongsi pengetahuan. Jangan percaya mereka yang ajak berperang. Ingatlah, bila tiada matahari, manusia harus menjadi cahaya itu sendiri. Jika minat, langgan agar tidak terlepas episod baru. Kami sentiasa ringkas dan tepat.